Halo, halo guys, salam sejahtera. Selamat tengah hari guys. Bersua lagi kita untuk review kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Okay, tanpa buang masa, tanpa buang tenaga, kita lagi sekali review kereta ni. Mercedes-Benz, BMW, Prodome V, BMW lagi satu. Okay, Toyota Altis, Toyota Altis, Infiniti QX, Proton X70, okay, Toyota RAV4, Mitsubishi Triton, Honda CR-V, BMW, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail guys, Nissan X-Trail. Okay, stay tune, saya akan review kereta sekejap lagi. Toyota Altis V-Spec 2.0 Auto tahun 2012. Harga cash kita nak offer 26,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 800 plus ikat 4 tahun. Ni guys, color dah cantik, cat dah cantik guys ya. Dah cantik, awal lah. Sayap pun masih okey, masih cantik. Ni masih boleh pakai dalam 50%, tiada depan pun sama, 50%. Bagian lampu semua okey, tak ada masalah. Cat memang okey, masih mantap lagi lah. Okay, siapa minat boleh datang kedai saya untuk test drive. Okay, kereta bebas pancing, bebas aksiden. Okay, let's go, kita tengok bahagian dalam. Tengok bahagian dalam dia, memang masih mantap, masih cantik, masih lawa. Tengok bahagian dalam, let's see. Bahagian depan pun sama, cushion okey, cantik lagi, tak ada koyak, tak ada salah. Okay, dashboard semua okey, panel depan masih baik, masih cantik lah. Steering pun masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Nissan X-Trail 2.0 Auto tahun 2015. Harga cash 35,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah 600 plus ikat 8 tahun. Okey, kalau apa ni guys, color silver. Kita tengok pengeluaran dia, cat, condition cat dia memang masih cantik, masih lawa guys. Okey, semua lampu dia ni pudar-pudar sikit, kita akan polish lah, kasih bersih macam ni mas. Kita akan polish berkilat macam ni. Cushion bahagian sini pun okey. Okey, kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Kita tengok bahagian dalam Kereta ni dia ada 7 seater, so kira MPV guys Yang bahagian dalam dia, cushion memang cantik, dalaman memang masih kemas. Okay, bahagian tengah, bahagian belakang seat dia pun okey, masih lawa. Alright, aircon bahagian belakang pun masih sejuk lagi. Ni bahagian depan, cushion okey, cantik, tak ada koyak, semua masih baik lagi. Panel depan, dashboard depan semua okey, cantik. Aircon bahagian depan pun masih sejuk lagi kita dah check. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Pro 2 Myvi G-Spec 1.3 Auto tahun 2015. Harga cash 23,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 400 plus ikat 7 tahun. Okay, jom kita tengok condition luaran dia, cat dia masih okey masih baik lagi. Okay, tayar pun okey. Tengok lampu depan pun semua masih cantik lah. Tahun 2015. Okay, nak beli cash boleh, nak loan pun boleh. Harga cash dengan loan tak sama guys Harga loan akan jadi mahal sikit. Okay, kedai kita terima trade-in pun, kita terima juga guys Siapa nak trade-in kereta pun boleh, tak ada masalah. Okay, bahagian dalam, cushion kita tengok sini masih baik lagi. Okay, masih cantik, masih kemas Bahagian dalaman dia masih kemas. Okay, bahagian depan pun sama, cushion okey, tak ada koyak, tak ada
Tak ada yang salah tak ada yang labang-labang. Okey, bahagian depan dashboard, okey, panel semua masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Okey, inilah dia BMW 730i Limousine 3.0 Auto tahun 2012. Harga cash 32,800 saja. Okay guys, kereta ni hanya boleh beli cash saja. Condition chart luaran saya tengok kat sini memang masih berada dalam keadaan baiklah guys. Tip top lagi masih baik. Okay, tayar depan belakang kiri kanan masih cantik. Lampu bahagian sini semua masih baik lagi. Overall condition luaran dia memang masih cantik lagi. Okay, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okay, bahagian dalaman dia pun masih cantik. Tengok space memang luas bahagian belakang dia. Okay, memang luas lah. Okay, cushion masih cantik, masih lawa, tak ada koyak, tak ada cala lah. Bahagian depan pun sama, cushion masih baik lagi, tak ada koyak. Kat sadia cushion pun okey, cantik. Okey, kilometer kat sini saya boleh tengok 125,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. BMW X3 2.0 Auto tahun 2012. Okey, harga cash 26,800 saja. Okey, kereta ni masih boleh lagi loan kredit. Bulanan dari 800 plus ikat 4 tahun. Okey. Cat dia dah cantik guys lah. Sebab kita dah cat, kita dah okey, cat baru memang masih cantik, lawa lah dia punya cat ni. Okey. Bahagian tepi semua okey, tak ada yang kemek, tak ada salah lah. Alright, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Siapa tu cari kereta konti, SUV, okey boleh consider kereta ni, BMW X3. Bahagian dalaman dia masih kemas, masih cantik. Cushion masih lawa, okey, masih kemas. Bahagian dalaman memang masih cantik lagi. Okey, ini bahagian depan. Cushion okey, baik lagi. Panel depan dashboard semua okey. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Okay guys, kat depan saya ada satu kereta Proton X50 Premium 155 Auto tahun 2022. Harga cash kita nak offer 66,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan serendah 800 plus ikat 9 tahun. Okay, cat memang masih cantik, masih lawa lagi guys. Tahun pun tahun baru lagi 2022. Tayar, okay, dia tukar baru, sport rim, cantik. Bahagian depan masih cantik, masih lawa. Okay, tengok lampu depan pun masih cantik. Okay, condition luaran memang masih terbaik lagi guys. Berminat boleh datang kedai saya untuk test drive. Kereta bebas banjir, bebas accident. Okay, bahagian dalam saya tunjuk memang nampak premium, cantik. Condition dia macam baru lagi guys. Condition macam baru lagi. Okay, bahagian dalam, bahagian luar, bahagian dalam depan cantik. Dashboard panel depan memang masih cantik, masih lawa guys cantik, lawa lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota RAV4 2.5 Auto tahun 2020. Harga cash 138,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan guys 1,800 plus ikat 9 tahun. Okey. Tengok. Cat cantik. Tahun pun baru guys 2020. Kereta SUV RAV4
Okay. Harga, masih boleh buat loan lagi guys beli cash pun boleh, tak ada masalah. Tayar memang masih cantik, masih lawa lah. Bahagian belakang semua okey, tak ada masalah. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okay, let's go. Kita tengok bahagian dalaman. Cushion masih cantik. Cushion dalaman dia memang masih kemas, masih lawa. Okay, siap hari ni. Bahagian atas semua okey. Memang masih menarik lagi. Okay, inilah dia bahagian depan bersama, cantik. Okay, condition dalaman dia memang nampak premium guys. Cantik, lawa, emas. Okay, masih berfungsi, panel depan semua okey, masih baik lagi. Kilometer 66,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Hyundai Grand Starex 2.5 Auto tahun 2016. Harga cash you nak offer 58,800 sahaja. Okay, kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah 900 plus ikat 8 tahun. Okay, condition luaran dia, cat dia masih okey. Okay, masih cantik. Okay, kita tengok kat sini masih cantik. Masih lawa. Saya pun masih boleh pakai. Okay, siapa nak pakai untuk bisnes, okay, buat transport, tak ada masalah. Memang cantik lagi guys. Okay, beli terus boleh pakai. Siap semua guys. Semua sudah okey. Okay, condition memang masih cantik. Masih lawa lagi. Kereta bebas banjir, bebas accident. Okay, bahagian dalam. Okay, bahagian dalam dia pun okey. Cushion masih okey, masih cantik. Okey, belakang semua okey, tak ada masalah. Okay, masih kemas, bahagian dalaman dia masih kemas, masih lawa lagi. Ini bahagian depan dia. Cushion memang cantik, lawa, kemas. Tak ada masalah. Dashboard, panel depan semua okey. Steering semua tak ada masalah. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mercedes-Benz GLC 200 Exclusive 2.0 Auto tahun 2020. Harga kereta SUV Continental Car tahun baru lagi guys, tahun 2020. Condition luaran cat, tayar memang masih mantap lagi. Okay, ni bahagian depan lampu masih cantik. Okay, tahun baru lagi 2020. Okay, siapa berminat terus saja boleh datang kedai saya untuk test drive. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Ni bahagian dalaman. Okey, memang nampak macam eksklusif. Memang eksklusif guys. Memang eksklusif. Okey. Condition dia memang nampak macam baru lagi. Okey, ni bahagian depan dia pun sama. Cantik, lawa. Okay, memang masih menarik, memang masih cantik, memang masih kemas, nampak macam baru. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat beli PM phone number saya atas. Thank you so much. Selamat petang bos. Honda CR-V 2.0 Auto tahun 2013. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.
Halo guys. Bersua lagi kita untuk kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Tadi saya dah review beberapa buah kenderaan. Condition dalaman luaran memang masih cantik, memang masih menarik. Tapi kalau nak puas hati, kena datang kedai untuk test drive kereta, tengok depan biar puas hati guys. Okey, gambar video, gambar biasa tak sama dengan keadaan yang kita datang tengok lah. Okey, kedai saya dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada IKEA Tebrau. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Saya ada lebih 500 buah kenderaan dekat kedai. Siapa nak beli cash boleh, nak loan pun boleh. Harga cash dengan harga loan tak sama guys. Harga cash murah, harga loan akan jadi mahal sikit. Nak tahu kereta apa, kalau nak harga loan, boleh terus PM saya, WhatsApp saya guys. WhatsApp saya. Okey, nama bermasalah, secret, sitos, blacklist, semua boleh ya. AKPK, tak ada lesen, saya boleh tolong bantu. Saudara, kalau anda gagal mengelak daripada membuat kesilapan, belajarlah cara memanfaatkan pengalaman yang diperolehi daripada kesilapan itu. Kerana setiap kesilapan mempunyai pelbagai pengalaman baru yang tidak kita fikirkan. Fikirkan saudara.